Yo, what's up guys? So nanti rap ni pusing-pusing. Okay? Bahasa apa tu? Sarawak tu? Rap pusing. Pongok lah. Kenapa kau semua? Takut weh. Dia kejar lah weh. Dia suka buat malu. Aku pula pemalu. Dia masa pergi hari ni kita nak masak apa? Jujur kau nak cari. Tak ada cili tu. Saya cari kat mana? Cuba cari yang rap. Dia bagi nama. Weh, lori. Bodoh lori. Bodoh lah. Bodoh ambil. Babi. Lori bodoh tu ambil. Yo, masa pergi hari ni kita nak buat apa? Bodoh bukan jawab. Orang takut sah. Lalu cepat lalu. Si budak ni kan. Oh, takut kereta datang ni. Wih, aku takut. Wih. Bodoh. Janganlah buat benda pelik. Motor ni tak ada warna hitam. Motor kau kan? Bukan motor tadi. Apa tu weh? Kau tak lama macam mana? Bila lama aku tak bawa motor lah. Wah! Marah. Dia bagi nombor lagi. Marah. Gila, dah naik 3 orang, rosak motor orang. Stop aku kat sini ya. Stop aku kat sini. Aku dah lah nak pergi depan. Kenapa tak hantar aku pergi depan? Bye. Thank you. Satu, dua, tiga. Thank you, Daddy. Jadi bawa dia kerja. Ya, Daddy boleh kerja. Bukan, jadi bawa dia sekolah. Nak masak ke, Daddy? Beli apa ni? Amin apa? Kutia, kutia. Mi lakna. Kutia lakna. Kutia landa. Bandung dia sebut. Mi Bandung. Mi Bandung. Mi Bandung. Mi goreng. Kau? Ha? Mi Bandung. Yang ni ada? Mi Bandung. Bandung. Ah. Bandung mi. Bandung. Okay, saya nak mi goreng Pattaya. Tak nak sayur tau. Saya pula? Kau nak apa? Saya kuih tiaw bang. Char kway teow basah. Basah tak? Okay, itu saja. 3. Kway teow basah, mi goreng Pattaya. Mi goreng Pattaya tak nak sayur. Ini mi Bandung. Okay. Terima kasih. Adik saya Sampai nasi goreng. Ya, hari tu aku dah cerita. Macam boleh hidup. Lain macam budak ni. Nak banyaknya. buruk yang kamera kau. Okey tak? Boleh juga buang. Nampak vlog. Buang tak? Ya ni ada. Sini. Busuk ni bau ni. Enggak. Tak nak. Kunci takut kau. Takkan gila-gila. Macam nak makan ni? Bismillah. Dah. Makanan dengan bulan. Lori kita weh. VLN. Sedap lah akak ni punya. Patut nak main beli kan? Akak sedap. Ha. Rasa je. Cuba try. Try. Try apa? Oh, nasi pun tak payah. Simpan. Nasi tadi. Kau memang kata tak ya? Ya. Nasi apa? Nasi ni.
Sok, Ha. kan kita nak bayar tadi. Lepas tu orang kata tak payah, nanti belanja dia makan je. Oh. Alhamdulillah. Laban-laban tunggu masak roti ya. Wan mood dia okey ni. Haa. Kenapa? Dia tak okey. Ayah cakap selalu ada hak dia baik. Tadi dia tak ada mood dengan Doi. Doi main api. Ya. Lepas tu Doi menjawab. Dia buat muka. Senang je nak tengok Wan macam mana. Dia dah tegur kan. Lepas tu muka dia pelik. Boleh. Muka dia masyam. Nah. Sedap. Air. Ras. Siapa? Kau beli berapa? 6. Mak aku call. Hello? Hello? Hello. Ah, Di mana ada soalan lagi? dekat belakang tempat kerja tengah makan. Oh, baru makan lah. Ah. Habis kerja. Tak. Dah habis kerja pukul 9 tadi. Lepas tu pergi cari makan, beli McD. Oh, Kecek rata. okey lah. Macam balik ke apa tu? Sekejap lagi lepas makan adik balik. Okey, bye. 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 Ayam siapa? Tengok. Aku. Kau ketul tu dah ketul? Ketul. Ketul lah tu. Bagian apa? Tahu? Mak macam ni. Kat rumah je lah kan. Gatal tekak lah weh. Nak tak? Aku lupa. Tak ada makan soto. Kenapa? Dia legit sotong tu. Aku baru tahu. Bodoh kau je. Ni dah start dah. Dia langit aku kata balik weh. Bodoh. Legit. So cakap legit tu tak Hari tu aku try makan sotong dekat ni. Lepas tu gatal. Dia datang balik gatal lah. Dah tu. Makan je dah habis. Makan. Dia QR je McD. Sayang. Dia KR lah je. Nak jilat. Aku belanja. Nak jilat. Nak jilat. Sayang. Nak jilat je. Isyat je. Thank you je. Thank you je. Mama. Bisa senang lah mama. Tak. Kenapa kau letak dalam ni gila? Oh, salah eh. Weh. Tak habis. Kenapa? Tisu basah weh. Oi. Bodoh tak ni kak. Ni makanan kau lah gila. Apa? Kenapa kau letak dalam tu? Kenapa? Kena ni. Kenapa kau ni? Ni gatal balik lah. Ni ada bateri. Bukan bateri. Kau ingat yang ni ke? Wireless. Kenapa kau pakai tisu basah? Dah tu je ada. Tu ada pula tu bateri kau. Aku hidup kan. Dasar. Adik sotong. Kau memang legit sotong aja. Merah ni. Mana nak buat? Dia sedap. Esok nak beli lagi lah. Dia nak romel tu. Boleh ke makan? Time aku balik behind dulu. Behind kat mana? Babi mak. Oh behind tu kan? Kan motor aku kan parking kat sini. Mana balik? Kat ni tempat parking motor. Bawah. Ada sos ke? Ada sos ke? Tengah jalan kaki. Tengok kereta jom. Dia tunggu apa? Dekat parking Sini Amir, ni. kat parking kereta Amir tu. Oh ya? Kat situ lah orang buat projek. Bayi kat ni ada. Kat sini memang je. Lepas tu polis selalu orang. Sekejap lagi polis selalu tu. Dia cakap, apa tu? Kau kan. Tapi bukan tu hak kita. Dah kalau kau tak kahwin. Tak boleh lah. Bagus cakap kau boleh. Dia orang tak boleh. Muda-muda sekarang ni akan benda try je. Serap. Takut.
Baik kau try sekarang. Oh nak. Nanti kau dah besar kau tak nak. Biarlah. Pasti aku tak nak Try makan. je. Untuk kita orang. Nanti aku try. Bisa try untuk kita orang. Faham. Jangan. Biar je. Nanti aku baling kat Petronas ni bawah. Tak faham. Ah, tak apa, biar je. Ayam dia rasa fresh. Itulah. Kalau kau nak makan sekarang, jadi kau nak makan apa? Saya makan ya. Nasi orang atas. Oh, letak macam tu yang begini tu. Dah upgrade. Kat atas yang makan. Esok pagi dah makan. Kau je. Hotel aku lah, hak aku. Ya, aku cakap ikut kau Oh, Tak sangka pula cepat macam tu Drive thru. Ada helmet orang tertinggal tu. Ada Mana? helmet tertinggal tu nampak. First time ni aku drive thru. Dekat pam nombor 5. Teruk ke kau? You aku biasa kat dalam. Kat Sarawak je nak sini ke? Ada. Tapi tak ada. Kita drive selalu thru. makan McD kat Sarawak weh. Sebab makanan Sarawak tak sedap. Senang cerita, Sarawak street food dia tak sedap. Awak ni kita apa tu Honda ke ni? Tak. MG. Apa lu? Kata je nama MG. Tak pedas. Tu azal kita ke weh? Kenapa? Bukan. Yelah. Bukanlah rim lain. Tu tak dekat iklan tu ada makan Jujur. Mana? Tak ada ke? MG potong seperti kan? Berapa dah basic orang? Kita tanya juga. Itu dah. Si orang-orang atas ni lah. MG first ke? Dulu Topek dengan Ajim. Kan sekarang ni dua Malaysia. Topek dengan Ajim dulu buat ni tau, production. Kembol. Kekek embol lah. Brownies. Adunan, buat adunan. Nampak tak start dari bawah? Bukan Nak, buat nak kau tengok gagal. tak air Topek? Ada, hari tu Topek tersilap hantar gambar selfie dia dalam kereta. Macam tu. Lepas tu dia hantar dengan besar. Sumpah, lepas tu diorang buat stiker jahat gila diorang ni. Itu sempat delete lah. Tak tengok. Tak sempat delete ni. Lepas tu orang main comel ni Topek. Lepas Weh, malu lah. macam ni lah. Topek jala kau ke? Dia nak hantar kat bini dia. Oh. Lepas tu tak hantar dalam grup besar. Oh mampu Han. Mau kena lah. Tinggal dia comel. Okay lah nak bermanja bini. Hmm. Dia kena pula memang spoil lah. Oh. Mami. Tak caption dia. Enjoy dah. Ya, the curve. Ramai gila. Ni Food Fest along LFF. The Food Fest. Cina ni. Ni Tika. apa dia staff ni lah kerja event. Aku ada kontak-kontak dia orang. Aku pernah chat pasal kerja dulu. Dah siap ke elo, dah siap ke tapak kita orang. Apa? Ya Allah, aku ingat dia meninggal lah bapak dengan aku. Bagi ayat-ayat macam ni. Siapa? Kau ni apa? Kat mana? Stress sayang. Nanti kalau Why? kalau bapak dia dah tak ada pun aku pergi ke.
Kalau lah sebab diorang kata tengah pakai mesin apa tak. Bergantung dengan mesej lah kan ni. Dia takut bapak dia tidur kan. Kena pakai oksigen besar. Harap tak ada apa-apa. Kau nak makan apa? Nasi lemak je ke ni? Lah? Dengan salmon. Sejuk ni. Kenapa dia tak ada lighting? Tak ada. Ya. Kote dah baju ikit. Cemar lah. Tebal lah Bi. Cerita ke cakap Aku nak beli juga lah Bi. Baju Uniqlo. Nanti sama. Ada tak Ada lah warna Oh, lain. lain. Warna pink. Masalah kau. Warna biru lah. Dah blue. biru buruk. Ya ke? Hitam biasa. Ni, coklat ada? Ni coklat ni. Tadi kita try dulu. Berapa satu lebih? 7. Menggigil. 100 lebih. Mahal sangat. Sebab aku tak tahu kalau aku pakai baju macam kok Dok kau. t-shirt dengan seluar jeans nampak tak sesuai dengan aku. Nampak murah ha. Tak, aku sesuai pakai formal. Aku? Engkau boleh streetwear. Kang Amir boleh pergi. Aku tak boleh. Badan aku tak sesuai. So kalau aku pakai macam baggy ke apa, nanti aku nampak pendek. Betul. Kaki kau nampak lembab. So, aku pernah lah pakai. Jangan. Babi terkejut aku. Sel guys. Aku pernah pakai macam tu. Sekejap ada gambar tak? Lepas tu? Tak kena langsung. Mana? Sekejap lah nak cari. Kau carilah baggy yang ni slim fit. Dah rempit dah. Cuba kau pakai ni. Skinny jean. Weh babi kau. Skinny V. Skinny jean. Sakit tekak pula. Dah kita buka kongsi. Tapi tak apa, kita kan Hujan tu. Kan kau kata yang kita tak geli. Dia tak geli dengan kita orang ke? Nak tak? Sedap. Nak. Pong. Tak takoyaki tu sedap lah weh. Patutlah banyak Rasa lebih. je. Kau tak rasa. Aku craving takoyaki. Ni juga aku disrespect. Kau pernah buat kan? Aku disrespect. Ih. Respect. Yui. Sekarang tak disrespect. Macam mana tak ada? Sebab kau dah ngentot. Kau ni tu Ya ke? Sebab tu ke tak ada? Kau? Ada. Beli siap. Bodoh lah kau. Taste kau. Sedap. Bahasa dah true Boleh ke? Ada tu. Bahasa luar tu. Ayah aku juga. Mana pula air? Ini first kerja aku. Kerja apa? Tak. Buat bunga ke? Mana? Kerja kedai ni macam event. Ni time ni aku bagi kawan aku bergedil. Aku buat pekat kan. First time aku masak bagi kawan aku. Sikit. Tak, apa kau nak beli tadi? Beli. Tunjuk apa? Oh nanti aku pakai tapi tak ada. Banyak. Dah pun setengah Dom. Oh, setengah je. Eh, Macam mana boleh buka? apa dia buka apa? Phone kau. 1%. Dia buat power mode. Sekejap. Jom. Sekejap, Amir. Lepak. Nampak guys. Off lah. Weh, nampak lempit. Ni teruk Oh, nampak macam Indon.
Aku tak ada. Beda ke? Beda ke? Tak, pakai tadi tu. Pakai Maggi tadi. Ini lagi dah. Hi, welcome to Harabi. Make your day with chocolate. Boleh? Eli lah je. Kan? Nak lagi tak? Tak ya. Yo, what's up guys? So hari ni kita orang makan dekat mana? Dekat Fatimah. So, apa? Dia cakap apa? So kita kes sekejap lagi. Ami, hi. Alif. Sepak je. Sini sikit.
So Alif ni guest pernah datang sekali lah dekat hari tu. Siapa dah? Kenapa? Ini macam tu. Yes. Fatimah benda. Macam mana? Sedap ke? Boleh lah. Bau. Sabar. Wow, Sunway City. Cantik ya. Thank you May bawa kita orang pergi. Macam buta. Cantiknya. Cantik weh. Aku kena photoshoot kat sini tau. Fucking careful. Wow. Ini kita pakai. Cantik pokok dia. Anomali mengerikan yang hanya 3 kali dan tidak nyaut. Bobok lupa. Weh rindu dah nanti weh. Tidak ke? Bye. Bye Ami. Bye. Seronoknya. Apa? Belum. Kuning. Say hi to vlog. Hi to vlog. Dah pergi dah. Hai. Hai. Sini dah. Dia rindu. Dia kata dia nak Apabila seseorang terlalu bosan, ini adalah aktivitinya. Ya, what's up guys? Hari ni kita nak on mission. Bukan ni, Kan ni? tekan ni. Ni, lepas tu nanti dia tekan ni, dia pusing. Oh. Dah pusing. First ni. Tekan je. Nanti jangan tekan sekarang. Tak, tekan je maksud aku. Tekan kejap. Taklah. Dia kan kena tekan button dia. Macam ni. Tekan ni terus. Okay, ni pasal ni. Betul ni, dia pusing, bagi dia pusing dulu. Ha. Sebab ni keras nanti. So nanti kau kena tekan ni, bagi dia turun dulu. Dah turun. Lepas tu Tekan ni. Lepas tu nanti dah turun nanti. So dia 46 kot. 6 ni. Oh tekan. Nanti kau video call aku lah. Kau bersemangat sekali. Baru tak? Masa? Apa? Kau bersemangat juga Umur apa ni? pertama. Oh, pertama yang first. Pertama dan terakhir. Umur apa? Anik tengok kau punya Nik. Ada di belakang phone tu. Ali bagus apa je? Duduk belakang phone dia. Ya ke? Tengok mesti aku charge. Gelap tak nampak. Macam mana? Zoom lah zoom. Approve by kakak-kakak hari ni. Tengok. Mana? Oh ni. Kakak aku. Oh, Zoom tak nampak. Biasa je. Dia kaki dia besar je. Kau ni tengok kaki orang ni. Tak tengok. Tak, kaki dia besar. Apa dia besar macam main gym. Dia main gym. Dia main gym. Dia sadarnya. Dah kata. Memang kena kat gym kan. Ni lah. Laki Ain. Dia tahu lah, kau tengok dah. Kau tu. Siapa?
Saya patung Amir. Ni TV punya tu, kamera. Ha? Tu tadi. Riz panggil. Riz panggil. Cuba datang lah. Hi. Make your dish. Kenapa? Main lah. Kenapa? Kenapa? Aku nak Main game dulu. Tak apa, sekejap lagi lah. Sekejap lagi. Gila, Sekejap lagi kita borak. Ya tu. tak. Kalau nanti kau, kalau ada bagi tahu kau, nanti kau tak ada muka. Cuba kita buat. Sekejap sampai dah putus. Muka 27 Helek. Helek ni. Betul. Betul. Okey. Kan dia dua peleh. Apa dia? Dua tejim. Betul je. Tapi kau cakap kek pendek. Mem dia pendek. Tapi tak saya lah. Apa je? Tanya-tanya. Dah macam cakap lucah. Ember dua peleh. Dua peleh tejim. Macam berdeh je. Pengen weh. Dia tak jadi pergi aja pe. Macam mana? Getes je. Sekejap je. Tengok muka je. Keselena ke atas ke? Dah. Akhirnya tak sia-sia kita cari mouse ni. Mouse. Hebat tak kita orang? Rembayung. Dah lagu ni annoying sumpah. Ni, listrik ke satu meh. Kita tak ada air. Tak apa air. Tadi aku dah ajak pergi beli air. Movie dah nak start. Boleh tunggu. Movie ni. Benda dah hidup, movie dah nak start dah. Sedih ni. Kita ambil kereta kita orang. Elok tak kita orang? Kan? KL bro. Demo tak nak bare ni. Ke Oh nak pegang. Dah cepat. Ya, cepat lah. Mei buka TikTok kau. Tak Oh, bukan ya, tak. YouTube BTS. Cepat ni customer datang. Ketemu. Tahu stop. Alamak. Boleh buat stiker dah tu. Caption dia. Ambil waste. Pakai cookie service. Wait. Bagian cookies. Itu Zaris. Zaris. Macam ni. Curi. Zaris. Ayo. Takut ke? Tunggu lupa. Nak ambil dia bawah.
Sekejap. Bayar susu perempuan. Tengok siang. Kalau kau ambil orang hari kau ambil mana rezeki kau lah. Aku tak tahu. Wih. Guys, Tengok kau pilih. yang tebal lah. Aku nak kata kebal lah. Aku Oh, tak yeah. penting di sana. Kau pandai-pandai je kau beli. Wah, dia nak main lagi, nak main tikam lagi Ambil ni. Prime box. Tengok dulu kau punya mama. Aku kata, aku kan 1.5, ada 10, 15, 20. Oh, ada 20. Okey, 20 lah. Tengok rezeki kau mana lah. Aku tahu rezeki kau mana. Dia kasi semua. Pun sekeping je. 20 pun sekeping je. 10 pun sekeping je. 15 saja keping. Okey ni. Okay. Macam mana kau fikir pasal kau punya phone dulu? Kau fikir ni mana? Kita apa? Kita ambil stok yang hari Khamis. Kalau ada masuk. Lepas tu hari Isnin ada. Kita kau buka lah. Oh, ya juga aku tak cakap macam tu bodoh. Ni macam RM5. Macam mana dia boleh tengok? Kalau kita orang kat sini memang kena OT dulu cukup. Kalau supaya Boleh nak ni tapi dia roti biasa kalau nak buat kerja kat bawah kan. Scuba teruk. Lip sedap lip. Yang banyak puing. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Buka lagu tu. Lagi dia. Deh, ada buat video TikTok. Lupa dah tarian dia. Cepat buat. Woi. Wow. Adrenalina. Wow. Wow. Dede. Wow. Okey. Buatlah. Wih, bodoh. Jalan. Yo, what's up guys? Keropok leko gemuk. Tu dia punya sos. Woo! Wih, terkejut aku. Siapa yang buka pintu? Alma. Amin juga yang tekan pintu. Cuba. Kau ni kenapa nak bangun mulut orang? Tak mahu ke macam ni? Bersatu. Baru kau je. Lah, cheers. 1, 2, 3. Cuba deh. Dah. Terima kasih kak. Sibuklah kali. Aku tengah mendalami impian. Buat apa tu? Tadi hari ni berapa? 11. Berambus lah. Akhirnya feeling si pen tu. Pen apa? Apa je?
pula. Kau pula lawa. Semalam je lah. Ya ke semalam okey ke? Outfit aku. Cik. Dia dapat lawan kau. Ha? Ini tak lawan kau sekarang. Ya. Kita pakai apa? Helmet apa? Bandanan juga. Depan-depan ni. Asal tak ada orang buka aku je. Ingat boleh hidup? Ingat boleh hidup? Cuba kita ambil gambar yang ni. Sebab kita tahu kat jadi video. Tengok. Aduh nanti Jin buat vlog. Tak adalah. Lip nak buat ke? Kepala bergerak. Leyak dia. Salah. Tik penantian. Kalah dulu. Ni menang apa? Si apa? Si game. Sebab tipu je ni. Tak. Tipu je. Ambil biarkan lah. Banyak kat tambah. Kan. Nak ambil gambar kau ke? Lah. Sure. Dah ke habis? Kata nak buat video. Sini. Dari sini. Yang mana tu? Saya pakai baju ni. Masa raya. Adakah anda bersedia? Model. So kita akan ambil LRT, MRT dari stesen ke stesen lain. LRT tak apa singan. Jatuh. Buka je. Tak ini lah. Ni aku nak tengok ni. PS4. PS4. Buka sekarang. Woi. Woi. Wih aku nak tu. Wow. Super dizip weh. Weh. Siapa dapat weh? Weh. Dia dapat. Apa tu? Wih gila weh.
Sibuk je kau. Unik weh dia punya. Ada siapa? Ada mami tu. Dia dah mami. Oh, dia custom. Dia custom. Pasal YouTube. Macam makanan. Oh, bukan weh. Weh. Fryer. Rice cooker. Jun untuk dia memasak. Weh, rice cooker weh. Wow. Jun ni sesuai. Berat nak bawa Kelantan ni? Berat nak bawa Kelantan ni? Owner. Owner. Day yang ke-15. Effort je. Kerja kita orang hujung bulan. Oh, dah full. Kerja kita orang hujung bulan. Cepatlah. Cepatlah. Beri dah, menggelupur dah. Sekejap, sabar. Ya, RM1 ni bagi kau semalam. Tu customer. Wah. Main kat ke ah? Kaya weh. First time. Akhirnya kau dapat juga receipt. Kaya. Dia tanya apa tadi? Ha? Dia dapat. Ni Haji Popo guys. First time kan? What is your favourite? Listening for kau rekod kan? Tak apa, aku buat. Tak kau je rekod je lah. Lampau. Tengok ni guys. Tapi tak rekod lagi. Air jus sambal. Cel. Cuk. Jangan. Kotor nanti. Ya weh. Cepatlah. First time Jel ni. Kau rasa warna apa? Warna hijau kot. Kau nak warna apa? Tak payah kot. Kau rasa warna apa je? First time. Bosok yang beli weh. Kalau bukan disebabkan kau kan, aku memang tak akan beli. Ini sebab dah 2-3 kali aku dah jadi dengan kau, so aku memang terpaksa beli kan. Ya kau. Ya. Jadi aku tak tahu nak buka macam mana. Dari belakang lah. Tak macam ni. Tapi kalau first time, better dari sini. Sumpah aku buka dari situ. Nanti kotak ni kau simpan ke? Simpan. Kalau simpan kau nak cantik buka dari sini. Ya. Dia guna kad. Baru dulu. Bang macam apple je. Kau harap dah dapat hijau. Harap dapat warna hijau. Dia nampak terus kan? Tak. Tak lagi. Tutup je lah mata tu. Ya. Tutup je mata. Dia nampak terus kan? Tak. Kalau nampak kad tu tutup je lah mata. Yang penting kau ambil alas tu. Dah tu buang. Ambil alas je. Alas dia. Ambil alas tu. Okay dah. Wangi weh. Sumur bok. Macam jus apple. Jen. Oh, sama. Wih, lama juga.
Memang aku bagi adik aku. Tapi wangi weh, sumpah. Sialah dapat. Semerbak. Warna pink dapat je. Bodoh budak ni. Dah lah kau tak beli. Kau buat jatuh. Bodoh dah sial. Ganas, si paling ganas. Biar je lah dia. Nas. Macam main dalam kaca. Dan tak ada bau tak ada cium. Oh, ya ke? Buat salah aku buat video vlog aku. Kali nak makan suka dessert. Lama mengidam suka dessert. Dia nak baca. Lama mengidam suka dessert. Kaki tu bikin. Belakang ke? Payah kot. L tau sekarang ni. Ada perubahan. Sebelum ke? ni apa SL? Sebelum ni double. Wow, boxer. Yang cup depan lah. Boleh selima tak? Motor ke? Tak ada. Demi kau kita orang jalan kaki. Dulu kau bawa kita orang, sekarang kita orang bawa kau. Buat tak kita orang? Tapi Am yang bayar.
Sumpah. Kita agak ini lah mana-mana. Oh. Wow. Dia biasa je lah, basic je. Tapi leather okey lah. Aku pun tak ada weh. Rasa nak beli satu. Mana harga dia? Bunda mau. Try je. Sok sih. Dah rasa pusing je. Sudah. Hah? Oh, nipis kot. Nama tebal. Yaman. Meeting kita pergi bocor. Tengok sini weh guys. Sabar kau ni angkat. Memetak kamera. Sabar. Seharian ni tangan aku bekerja. Macam orang boleh. Ali kata dah kat kursi dah kat meja. Elok tak? No, 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 no.
Betul lah. Saya pergi buat benda ni. Kau ni. Kau pergi buat benda ni. Tak ada sampai lupa. Birthday Lip. Ni aku ingatkan. Mangga eh. Macam ni dapat berapa? RM15. Satu tapak. Jom kita makan. Dah. Wih. Dia dah lama dia. Hey, what are you doing here?
Dia apa? Takutlah, takut lipas. Tak adalah. Janganlah tengok, malu. Macam arwah aku. Weh. Apa ni? Dah agak dah budak ni. Tadi jumpa kat office. Kau nak buka lah, weh, takut. Application kau. Joby apa? Joby apa? Joby dia wallet kot. Ni ke? Wallet dia. Weh, tak suka lah korang. Korang bagi mahal. Apa lagi untuk kau? Okey terus. Apa benda ni? Apa pun dulu. Kena buka dulu. Betul. Buka je. Dah buka dah? Tak buka lagi. Wow, Javine. Kan, Javine ni. Ana. Weh, nama aku weh. Custom. Oh, tak suka lah macam ni. Kenapa you cakap SIM card eh? Terima kasih. Weh, kau tengok weh hari pakai seluar apa? Weh. Orang bandar tak macam ni. 4 minit je. Oh, cakap pasal seluar, cakap pasal baju. No. Weh, dia dah lewat weh. Lama punya. Baru punya. Oh, terus gerak. Terima kasih. Oh, duit ni kau datang lewat. Nanti mau ikut. Aku rasa kasi sama. Kau tak tidur malas. Besok aku juga. Pukul 8 ni. Aku suruh orang tunjuk. Kita akan cerita sampai dulu. Ya, bodoh. Tak tapi hantu terbakas kan? Dia bukan cerita hantu ini. Cerita cerita lawak. Tempat kau dah letak tisu ni. Macam ni. Berebak tadi. Itu yang tu bom tu. Buka passion tak? Sabar ni. Tu cakap, aku kena prepare ni last minute juga kau nak. Weh, laju ni. Percaya benda tu. Dah aku tak boleh bakar. Tak apa, boleh je. Makan yang ada je. Aku boleh aku. Tolong ambil tu. Macam Tak, lagu tu faham masuk. Sebab nanti aku dalam aku edit. Okay, tutup lampu. Tutup lampu. Dan segera kita akan main sampai segera Ustaz. Kita nak saya. Dia kira roti tak kira. Dia mandi. Ustaz. Buat sikit. Lagu untuk apa? Itu kurang kan?
Puas dia. Tak dengar lagi. Mana mic? Cik aku nak tengok Siti. Tawa tak? Kau nampak kepala belakang kau. Kau tahu. Ini kecil besar. Okey, okey. Kau tak nak? Apa dia? Okey dah. Okay lah, macamnya ni waktu am kecil dan dah macam dulu macam tu lah. Jadi macam am kan tak lepak dengan budak-budak. Kini tak keluar dengan budak lah. Maksudnya am duduk rumah saja. Duduk rumah. Lepas tu mak am kan suka tanam-tanam pokok, lepas-lepas bunga semua. Lepas tu time one day tu macam ternampak ada macam kayu yang digilik dengan pokok kan, nak bagi dia straight kan, naik kan. Nampaklah kayu tu, buka, ambil kayu tu, tak tahu macam mana secara semula jadikan macam patung. Okey, kayu yang tegak macam tu, susah jari macam tu. Macam hias lah. So macam ambil mok kan dia kan macam Rambut macam tu. boleh cabut tu kan. So dia lihat dia letak bagi nampak macam rambut tu. Macam buat patung sendiri. Macam patung sendiri. Lepas tu macam kopek tu pistol peluru manik oren tu kan dua kan. Letak kat situ belon lilit bagi dia terletak bentuk macam kopek. Macam bontot pula. Sama lah lilit. Bukan lilit apa dia? Belon ambil lilit. Lepas tu ikat yang letak bagi nampak terletaklah shape kat situ kan. Okay, so tangan dengan kaki seolah-olah macam badan am ni milik dia. So tangan am kaki am ni kan kayu kan sebatang dia letak tangan kaki. So am gunakan am ni sebagai tangan kaki dia. So am main-main am cakap bersorak. So am akan duduk dalam bilik. Macam dia gelap dia dalam bilik. Kau ni dah gelap. Kan dah jadi dua lah, dah jadi dua apa semua sampai form 3 main patung ni. So patung ni balik sekolah, main kunci pintu, duduk macam ni lah, main cakap sorang-sorang apa semua. Anggap macam dia tu cakap dengan am. Tapi kau dengar tak dengar aku cakap. Tapi macam orang, macam kau main guli, macam kau cakap sorang-sorang. Macam tu lah situation dia SPG. Okay, so cakap selama bertahun daripada darjah 2 sampai form 3. Lama juga. Okay. So macam parent am, mak am dan ayah am busy kerja. Lepas tu adik-adik am pula lain-lain sekolah. Kakak am KL, abang am dekat Taipei. Lepas tu adik am kat sekolah lain dekat Perak. So kita orang macam Berpisah lah. bukan berpisah, macam tak rapat lagi gitu je, faham tak? So aku buatlah haluan am sendiri main dengan patung tu. Okay, lepas tu form 3 tu, okay, sebelum cerita ni kita tahu dulu selama beberapa tahun tu main patung tu, kita tak rumah klasik Cina yang macam kita ada tempat dalam rumah, ada tempat ampai jahit baju. Okay, ni maksudnya rumah ni atas tu dia macam zinc tapi ada macam boleh matahari masuk. So terkena lah kat situ area situ kan, area petak tu kan. Okay, lepas tu atas dia macam zinc. Lepas tu kayu-kayu tu kan rumah lama kan. Macam tu kayu-kayu atas ni kan. Okay, lepas tu bayangkan rumah tu rumah panjang, rumah memanjang ke belakang lah. Chinese style. Belakang. Lepas tu setiap kali kalau macam nak pergi toilet, rumah memang banyak cermin. Ruang tamu, lalu ruang tamu, dapur dan toilet memang bersepah cermin besar. Kenapa? Rumah lama style macam tu. Tak tahu lah, memang family kita orang letak lampu kan, bukan lampu cermin banyak-banyak, tak ada lampu. You ada something. Bayangkan setiap kali macam nak ke dapur, kan rumah kan panjang. So rumah atas tu kau macam dia kalau 2-3 kali kadang-kadang kita terasa macam nampak benda hitam, perhatian kita tu macam normal. Tapi dia akan duduk kat penjuru, faham tak? Dia akan duduk setiap bukan maksudnya banyak-banyak. Setiap kali macam hari ni, okey dia duduk dia kalau lompat.
Tak ada lah, lompat pasal tukar-tukar. Seakan macam duduk situ. Lepas tu kadang-kadang next day terasa macam dia duduk. Oh, Ali masih. Aku belanja. Dia boleh gaji. Scuba teruk. Macam hutan. Rentiknya. Sedap tak? Sedap tak? Sedap, sedap. Aku takut. Dia kejar lah.